Islam ini memang agama ittihad, agama persatuan. Sebagai dalil Islam ini agama ittihad atau agama persatuan, dalam agama Islam letakkan ibadat-ibadat yang sifatnya jamaah. Mari kita lihat tamu Allah yang mulia. Salah satunya solat berjamaah. Dan jamaah yang paling lefahlah jamaah uro Jumaat, jamaah Jumaat, jamaah wajib. Olehnya jamaah subuh Jumaat, maka mengambil persatuan jamaah subuh Jumaat ini salah satu keafdalihan, salah satu keutamaan solat